Stesen cili. Nampak cili. Kau nampak yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau. Banyak. Yang ni pedas sikit lah. Hari tu aku bawa pergi tempat kerja aku. Pack lah sikit-sikit kecil-kecil. Sekejapan dah habis. Tapi baguslah. Kata rezeki. Ada rezeki, kongsi sama-sama. Kau tengok hari tu aku potong. Habis. Maksudnya lah tinggal sikit-sikit. Sekejap je, seminggu dah bawa balik. So kata tak miskin lah kalau kita kongsi rezeki dengan orang. Sumpah aku cakap dengan kau. Tak miskin. Tengok nampak. Merah. Nampak merah. Cili ni. Setiap ni ada. Nampak? Saya cakap, makin kau petik, makin kau bagi sedekah, insya-Allah makin banyak aku kata hasil dia. Banyak gila tengok ni. Tengok. Banyak kan. Padahal minggu lepas ke 2 minggu lepas aku petik kan. Petik dia. Dia keluar sekejap je. So nanti insya-Allah aku akan packing bagi dia orang lah kat tempat kerja aku dapat merasa. But benda ni aku just sampaikan je. Sebenarnya niat mak ayah aku sebenarnya. Dia yang nak pahala tak dia lah. Dia yang nak sedekah lah. So aku tolong just sampaikan je. Kata